Okey, sekarang ni part 2. Setup 1, part 2. Part 2 ni kita akan bincang pasal benda-benda lain yang korang fikir dalam kepala korang. Okey, pertama, bila kita belajar tentang ilmu trend menggunakan MA kan, contoh dalam galangan korang tu ada beberapa peringkat yang belajar. Yang pertama yang memang kosong, tak tahu apa-apa je, just follow sahaja. Dia tak tahu sepak terjang MA. Dia just follow je. Okay, MA atas, MA 50 atas MA 200 buy. Dia just tahu, dia just ikut saja. Orang yang macam ni sebenarnya dia lebih mudah faham. Tapi golongan yang kedua, golongan yang pernah belajar, yang biasa pakai, dia akan cuba menolak sebab dia tahu kalau kita pakai MA sebagai trend, dia akan ada sepak terjang dia. Contoh sepak terjang yang dekat sini ini MA cross atas, lepas tu bang jadi trend, lepas tu nanti dia cross balik kat sini trend tukar trend buy, kita pun buy, lepas tu kita tengah buy ni, dia turun ke bawah lagi, kita buy ni, dia turun bawah lagi, lepas tu dia pun tukar trend bang. Macam mana? Ini masalah orang lama, otai yang pernah belajar, yang pernah pakai. Dia terlalu fokus pada benda-benda yang macam ni. Dia terlalu memikirkan pasal masalah benda ni tau. Masalah benda ni. Dan dia cuba memikirkan macam mana kita nak tahu dia nak tukar trend, macam mana kita nak tahu dia nak ending trend supaya dia tak terperangkap kat sini. Contoh kan, ada setup dekat sini, kita tengok bawah ni dah cross ke bawah. Dia cakap okay, ada setup dekat sini, lepas tu dia masuk buy, turun bawah lagi, lepas tu dia masuk buy lagi, last sekali cross jadi sell. Bang, macam mana kita nak buat benda ni? Dia terlampau memikirkan pasal masalah benda ni. Jadi dia tak akan percaya dengan sistem, dia tak akan yakin dengan sistem. Dia akan, bila dia tengok, alamak, kalau kebaikan nanti kan dia turun, lepas tu dia tukar trend, macam mana? Ini masalah. Itu yang pertama. Lepas tu yang dia nak duk memikirkan sangat, macam mana dia nak identify market ni akan tukar trend. Sebab dia dah biasa tengok, dia dah tahu memang ini perangai trend. Bila kita menggunakan MA sebagai trend, ini perangai dia. Tapi kalau korang buat ikut step yang saya bagi tahu kan, contoh dekat sini kita ada cross dekat sini bang, kita ada cross line dekat sini. Ini cross, ini belum. Senang je, pakai je indikator. Sekejap, saya masuk ke indikator stochastic. Ini indikator yang saya custom sendiri. Dia terus auto, dia akan marking dekat mana tempat-tempat dia. Dekat mana tadi? Okey, tak cukup. Kita panjangkan sikit, 500 candle kepada 1000. Kita nak tengok yang belakang sikit. Okay, nampak? Dia terus makin, tak payah nak fikir kat mana. Okay, terus ada. Ini dah semua tempat yang bersilang atas, bersilang bawah tu semua tak cukup juga. Sikit lagi. Aduh. Okey, sekarang kita jumpa. Panjang sikit ke belakang. Okey. Oh, situ dia tak tanda tak apa lah, biar. Jadi dekat sini dia akan nampak tau. Sini mana tadi? Sini trend buy. Sekarang ni trend masih buy. Lepas itu cross belum. Okay, dah start. Okay, sini start cross.
So kita tanda yang ni. Dia tak lampau memikirkan pasal benda ni. Trend buy. Bang, trend buy. Betul bang. Tapi kalau aku buy nanti, kan dia terjung lagi. Macam ni kan, terjung lagi. Sebab tu kita filter last step dia. Kita filter dengan cross ke mana. Kalau cross ke bawah, kita dah faham auto benda ni bang. Kita dah faham auto. Bukan kita faham yang dia nak bertukar trend. Tak, belum tentu dia nak tukar trend. Kadang-kadang dia lajak ke bawah sini, dia buat lagi sekali dekat sini. Contoh dekat sini. Lepas itu dia tak sempat pun tukar trend, dia balas balik. Tapi yang paling penting adalah kalau dia beri lawan, kita biar, kita tak kena pun. Tapi kalau dia beri atas, ini apa, ini contoh je. Kalau dia beri atas, kita masuk. Lepas tu kita letak SL, dia biasanya dia akan pergi. Okay. Kalau dia tak pergi pun SL, tapi kita tak kena perangkap. So apa yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah breakout ke mana, itu yang paling penting sebenarnya dalam menentukan kita punya win ratio dalam trading itu tinggi atau rendah. Okay, ini yang membezakan orang lain. Kalau dia trade menggunakan stochastic, mungkin cara yang lebih kurang sama, tapi dia tak menggunakan kotak kat sini. Dia just cross sahaja. Asal cross sahaja stoch dekat bawah ini, dia pun masuk, dia akan terkena dengan benda-benda yang macam ni. Okay, itu yang pertama. And then kalau kita just follow the step, maksudnya step yang pertama MA trend, stochastic dah kat bawah, step kedua, lepas tu stochastic cross ke atas, yang ketiga, step 4 ni kita abaikan, kita akan terperangkap lah. Tapi kalau kita ikut, insyaAllah okey, sebab inilah filter terakhir yang nak menentukan market tu nak pergi ikut ke tak ikut. Okey, yang pertama. So memang kita akan faham auto, kita akan faham, tapi jangan fikir ke situ sangat, sebab nanti korang akan fikir benda-benda lain. Bang, kalau dah ada stochastic cross, lepas tu dia weight ke bawah, itu biasanya dia nak tukar trend. Ya, memang, tapi kita jangan fikir nak tukar trend. Sini nak tukar trend. Selagi dia tak tukar trend dekat sini, jangan fikir dia tukar trend. Sebab korang tak pernah nampak lagi yang dia hampir rapat kat sini, rapat je. Dia tak tukar trend pun bang. Dia tak tukar trend pun. So kita just ikut. Kalau kita kata tukar trend, ya, memang dia kat sini bang, dia dah bertukar. Kita jangan buat anggapan inilah yang menyebabkan korang trade kucak kacir, walaupun dah bertahun-tahun, walaupun banyak ilmu, tapi kucak kacir. Sebab anggap bang, bila anggap, kita tak buat ikut sistem, kita buat ikut kita rasa. Okay, faham itu je yang nak dibagi tahu. Tapi kalau dia dah cross, katakan kita tunggu kat sini tadi, dia break ke bawah, ada lagi setup, dia break ke bawah lagi, lalas sekali dia cross, tak ada hal, kita tak buy pun, and then dia cross, kita ikut step untuk validate dia balik. Bila dah validate, contoh dekat sini cross kan, dekat sini cross, trend dah bertukar, validation. Kalau saya tengok ni dah return, ini dah breakout untuk baby, dah nampak dah. Kalau dah biasa tak payah nak pasang pun. Lepas tu dia pergi kat sini, dia cross dan dia gerak bawah. Lepas tu ada sekali lagi dekat sini contoh, sama je. Kalau kita marking dekat sini, dia break ke atas, contohnya dia break ke atas, kita tak kena pun, tapi dia buat lagi sekali nanti kat sini. Bila dia buat lagi sekali kat sini, dia break ke bawah, kita ikut, kita untung. Itulah maksud dia. Itulah kegunaan filter yang terakhir tu. Dan kat sini pun banyak ni. Kat sini dah ada cross sini satu, kita pun marking, dia break ke atas. Kat sini cross, dia break ke atas, kita tak kena, sebab kita tahu aturan dia. Last kali kita kena tengok breakout itu ke mana. Trend sell breakout ke atas, biar bang, tak ada hal. Lepas tu dia cross lagi sekali dekat sini. Dia cross lagi sekali dekat sini, lebih kurang je, dia break ke atas. Kita tak ikut, kita tak kena. Tapi bila dia buat lagi sekali dekat sini, dia break ke bawah, itulah peluang kita untuk masuk kat sini. Contoh dekat sini, dia break ke bawah, lebih kurang dia break ke bawah, kita masuk, kita untung. Nampak tak?
Saya cuma nak dua perkara itu sebenarnya, sebab saya tahu masing-masing trade tak boleh lagi tahu. Tak boleh ni ada banyak sebab. Satu, dia tak yakin dengan sistem. Yang kedua, dia terlampau fikir benda yang ke depan sangat, complicated sangat. Ini masukkan nanti di course, dia terlampau fikir benda-benda yang macam tu. Ini kan tu kata kan, ini kan SL. Just follow the step. Sebab apa yang dia buat ini adalah berdasarkan backtest. Backtest ni bukan backtest macam korang backtest benda yang cantik. Contoh, dekat sini cantik ni. Betul lah ada cross dekat sini cantik. Dekat sini cantik ni. Yang dalam-dalam ni yang tak cantik ni korang tak tengok. Saya backtest bang. Saya menggunakan sistem, dia auto marking. So mana yang cantik, kat sini pun kita dah boleh nampak kat sini ni cross up. Okay, break ke bawah, kita tak ikut. Cross ini cross up trend. Ini bukan setup. Ini bukan setup. Dia sepatutnya kat sini, tak apa. Ini cross down. Tapi dalam masa yang sama dia pacak ni, tengok nampak tak? Dia nak bertukar, kita tak perlu fikir. Biasanya dia macam ni lah. Dia macam ni lah, momentum. Dia pacak macam ni. Lepas tu dia pun buat setup. Dia pun buat setup dekat sini. Sambil-sambil tu, next tu dia cross. Nampak tak? Kita tak kena pun dengan market. Walaupun market tu jurnal lawan macam mana sekalipun, kita tak kena. So jangan fikir sangat. Okay. And then macam saya cakap tadi, saya buat backtest berdasarkan sistem yang auto marking. Maksudnya saya tak tengok mana yang cantik. Kalau dia cross, akan auto marking. So saya kena accept, saya kena terima nanti akan ada benda yang macam ni. So jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi? Kita boleh tengok terus. Jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi? Itu beza dia. Beza antara yang buat kat sini. Orang yang buat backtest menggunakan mata, dia akan tengok benda yang cantik pada mata dia. Dia akan terlepas benda-benda yang tak cantik. Macam ni tak cantik pada mata dia, dia akan terlepas. Tapi kita nampak, break ke bawah, lepas tu break ke atas balik. Okey, contoh. Faham? Setakat itu sahaja. Benda-benda lain ataupun katakan nanti Bollinger Band, kita nak menggunakan Bollinger Band, itu bila korang dah faham mengenai setup satu, macam mana nak guna satu. Yang kedua adalah bila dah yakin kan, jumpa setup, korang dah tak fikir dah tau. Korang dah tak fikir nak masuk ke tak, masuk je lah kan. Maksudnya emosi dalam trading dah tak ada. Korang just follow the system. Okay, bila dah sampai tahap tu, just follow je sistem sahaja. Ada masuk, tak ada tak masuk dah. Okay, barulah kita akan masukkan benda-benda lain. Contoh, kita nak fahamkan lebih deep, kita menggunakan Bollinger Band. Okay, Bollinger Band, patutlah dia bergerak ke atas ataupun kita nak tahu, bang, saya nak TP jauh, macam mana nak kenal market yang kita nak TP jauh? Okay, kita pakai MACD dan kita akan pakai Bollinger Band dan MACD. Itu cara kita nak mengenal kita nak TP short ataupun TP long. Tapi kalau setup tu sendiri pun korang masih ragu-ragu, takut nak masuk, contoh dekat sini nak masuk pun takut kan, masuk kan dia break ke bawah kan, masukkan HL kan, masukkan nanti dia turun. Tu kata kan, kalau itu pun masih lagi dalam kepala, jangan nak fikir lebih-lebih tentang nak TP jauh. Macam mana nak kenal, nak tahu TP ni dekat ke jauh, macam mana nak kenal? Jangan fikir lebih-lebih. Okey, faham? Itu je lah dulu yang saya harapkan daripada korang sekarang ni. Untuk setup satu ni je dulu, setup dua nanti benda lain pula. Boleh?